Sana tu Angsana Mall Johor Bahru, yang ni B5, yang ini Pejabat Pos Tampoi. Sebelah dengan Pejabat Pos ni ada satu kedai yang dulu dah lingkup, sekarang ni dah tukar owner. Jom tengok apa yang diorang ada. Inilah dia apa yang diorang ada. Diorang ada ayam gepuk, itik gepuk, siakap gepuk, keli gepuk. Korang ambil lah mana-mana gepuk sekalipun, semuanya unlimited refill. Nasi, sambal, air. Percuma ayam gepuk macam ni, korang datang 28 hari bulan, 30 hari bulan ataupun 2 hari bulan ni, korang belilah mana-mana gepuk sekalipun, yang ni akan dapat percuma. Sambal pula korang boleh pilih. Yang ni level 1 pedas main-main, yang ini level 2 pedas biasa-biasa, yang ini pula level 3 pedas meninggal. Ni pula harga dia. Korang rasa murah ke mahal? Macam bakso ke, mi goreng ke, nasi goreng ke, char kway teow ke, ataupun goreng-goreng macam ni. Yang ni start pukul 5 petang. Ni gajus, ini sambal dia, korang campur sekali. Contoh ayam gepuk, bubuk budak Johor. Kedai ni buka pukul 10 pagi sampai pukul 12 malam. Betul-betul sebelah dengan Pejabat Pos Tampoi.